penipuan dalam dunia sukan. Lebih spesifik dalam dunia larian running. Dan yang terbaru, bola sepak negara. FIFA berhak bahawa mana-mana rakyat negara yang bermain bola untuk pasukan itu bukan saja mempunyai kerakyatan, tapi perlu dibuktikan mempunyai kaitan dengan negara itu melalui dua keturunan, iaitu atuk atau nenek di sebelah bapa atau mak. Rumusan daripada PC FAM. Terengah orang tanya mana dapat IC. Muka surat dah empat kali kena londeh dah Malaysia oi. Dan dengar cerita tadi, FIFA sekarang ni nak mulakan full investigation dalam internal operation FAM sambil alertkan 5 negara lain pasal potential force criminal. Dan tak pasal-pasal Malaysia yang cemerlang tahun 2025 ni tiba-tiba berubah jadi jenayah skamer dunia. Mak ai buruk kan peta. Malu tapi benar. Tahun 2025 masih lagi berlaku penipuan dalam sukan. Saya pernah ulas tajuk yang sangat hangat diperkatakan ini. Fokus dalam dunia larian, tetapi dalam skop yang besarnya lebih memalukan dalam dunia bola sepak. Kita kaitkan sikit skandal terbesar abad ini di Malaysia. Baru ini 25 Oktober 2025, satu event yang sangat hebat, satu event yang vibe-nya sangat amazing, iaitu Jakarta Running Festival 2025 di Jakarta. Memang superb, mendapat rating dan review yang sangat-sangat tinggi, tetapi sedikit tercela kerana terdapat dua pelari berpotensi menipu menggunakan bib orang lain, dan bukan sekadar bib orang lain tetapi menipu, kliwon, potong jalan hanya muncul di kilometer ke-30 sehingga akhir, maknanya dia berlari lebih kurang 12 km saja dan mendapat finisher. Dalam masa yang sama, negara kita juga bergolak dalam satu skandal yang paling memalukan dalam abad ini yang melibatkan 7 pemain warisan yang dikantorkan oleh FIFA baru-baru ini menjadi sangat-sangat hangat dan mengaibkan. Kenapa berlaku penipuan dalam dunia sukan? Adakah sebab glory? Adakah sebab nama? Adakah sebab kemasyhuran? Ataupun terlalu terdesak? Atau konten semata-mata? Jangan buang masa, jom kita sama-sama tonton video yang sangat menarik kali ini. Kita santai dalam, deep chill, tajuk yang menarik kali ini. So anda kena tonton sampai habis. Tapi walau bagaimanapun, bak kata sahabat saya dari Tanjung Piandang, Perak, siapa-siapa yang masih belum subscribe YouTube channel saya, don't wait long-long. Subscribe. Yeza, and thank you. A few minutes later. Biasanya event-event besar lah orang akan menipu. Dia bukan DNF, dia DNQ. DNQ ni do not qualify. Maksud dia, sama ada dia bermula awal, dia hilang tengah-tengah, dia muncul. Yang penting dia nak muncul last tu dia tak muncul. Dalam sistem event larian, especially di Malaysia dan maybe di Jakarta, kita tak ada immediate detection. Maknanya terus dapat result, dia ni halal ke atau haram. Okay, DNQ ni haram lah. Belum ada sampai ke tahap tu lagi. Setengah-setengah world major dah ada. Dia terus detect, dia sahkan clarify. Masa tu anda akan terima medal atau baju finisher. Tetapi world major tak ada baju finisher kot. Itu yang berlaku di Jakarta, didetect dan diviralkan oleh netizen dari Indonesia. Terima kasih teman-teman dari Indonesia kerana sentiasa support YouTube channel saya. Saya juga sama-sama saling support konten-konten yang bermutu, yang berkualitas dari teman-teman di Indonesia. Tak sabar rasanya nak ke Indonesia, insyaAllah. Kalau ada rezeki kita akan ke sana nanti untuk sama-sama kita berlari dan sama-sama gaya hidup sihat. Okay, video ni kalau anda tengok, bib ini berpotensi nama pelari Malaysia. Tapi ada orang komen tu bukan pelari Malaysia, pelari Indonesia. Tapi tak kira. Nak dari Malaysia ke, Indonesia ke, Uganda ke, Valenzuela ke. Menipu, tetap menipu. Kenapa dia menipu? Confirm bib nama orang lain. Okay, saya ada beberapa possibility lah. Sama ada dia last minute ganti orang, atau dia beria-ria nak pergi. Dan biasanya kalau last minute ni dia tak training, kerana marathon ni nak membina blok tu bukan senang. Melainkan anda memang regular atau season runner, boleh lari seperti itu. Tapi kali ini dia bijak sikit lah.
Dia tak pilih timing 2.5 jam ke 3 jam. Kalau kat Malaysia tu dia pilih 3 jam. Dia pilih ngam-ngam dekat cut off time, dia keluar cantik. So dia berlari lagi anak kalau anda tengok video ni. Nama confirm orang lain dan wajah orang lain. Tetapi walau siapa pun yang berlari, tetapi bip tersebut DNQ, dia hanya muncul di kilometer 30 serentak berlari sama-sama, confirm mereka berdua ni. Jadi persoalan yang kita sering timbul, kenapa orang sanggup menipu dalam sukan? Dia kalau confirm orang yang berlari dalam sukan ni, kenapa dia berlari? Pertama, dia nak tunjuk dia dapat medal. Dia nak tunjuk dia masuk event ni. Dia nak tunjuk dia hadir. Dia tunjuk keep showing. Benda ni tak boleh dinormalisasikan. Kalau anda tengok, saya banyak kali cakap, jangan lari beat orang. Setengah-setengah event yang betul-betul yang ada sistem yang baik, dia akan ada marketplace. Dan marketplace pun walaupun ada, dia tetap ada cut off day dia. Sebab anda boleh tukar secara halal. Saya dah bagi tu banyak kali kenapa tak boleh. Antara sebabnya melibatkan keselamatan, nyawa, insurans dan banyak lagi hal-hal yang melainkan etika dan lebih kepada anda punya attitude lah. Okey, sebab anda dah sign dalam event tu, memang dah bagi tahu lari dengan ambil orang, anda akan disqualify automatic. Dan sekarang ni bila sebut pelari-pelari culture, mungkin anda, saya semua pelari culture, tak ada masalah, tetapi nak culture pun larilah secara betul. Jadi dia nak tunjuk demi konten, berlari kena bawa handphone, berlari salah pun, saya tak kata salah, tetapi berlari tanpa menggunakan bib yang betul dan berlari keliwun tu semata-mata untuk konten, benda yang tak betul lah. Dan peer pressure. Peer pressure ni tekanan media sosial lah. Kawan tu masuk. Kawan tu masuk. Aku kena ada juga. So, mencari jalan lah. So, takkan nak datang saja kan. Dah bayar flight jauh-jauh ke Jakarta dari Kuala Lumpur contohnya. So, aku kena masuk. So, kena masuk. Tak boleh main biasa-biasa. Kena masuk. 42 km apa? Barang 5 km kan? Jatuhlah standard aku lah. Itu antara mentalitinya. Dan kadang-kadang free access lah. Free access ni. Orang masuk, dia masuk. Orang tak check pun. Tapi kalau ball major memang susah lah, especially gold label. Saya dah pernah ulas macam Singapura, dia jaga daripada kilometer 1 sampai 42. Ada tengok New York Marathon, dia tak benarkan orang-orang yang tak ada bib ini berlari. Dah lah tak ada, ni bukan saja tak ada bib pakai orang lain, kemudian dia masuk secara haram. Kemudian tentang glory, kemasyhuran dia lebih kurang tentang anda nak dapatkan appreciation, nak dapatkan pengiktirafan, recognition. So tentang kemasyhuran ni tak habis-habis lah. Anda kena berlari marathon. Perkara-perkara tu hingga anda sanggup melanggar etika dan melanggar peraturan yang memang dah ditetapkan untuk event-event yang besar macam ni. Tapi benda ni maybe sebab saya hanya terlibat dalam dunia larian saja. Sekarang ni dah terjebak dekat hiking pula kan. Dia bukan berlaku kat dunia larian saja. Dalam kehidupan biasa, dalam sukan-sukan lain yang terbesar yang memalukan adalah skandal 7 pemain warisan yang tak tahu nak cakap macam mana lah. Sebab saya bukan channel bola, saya takkan ulas lebih mendalam tentang kronologi. Saya rasa satu dunia dah tahu sukan ni sepatutnya, sukan ni adalah semangat kesukanan, sukan adalah untuk integriti, sukan itu menyatukan. Tetapi kalau sukan itu dimanipulasikan, sukan itu ditipukan, defeat the whole purpose lah. Dan yang lebih memalukan, skandal atau penipuan yang berlaku ni berlaku di peringkat yang paling tertinggi. Maknanya di peringkat kepimpinan, peringkat membuat keputusan tu dah menipu. Okey, dia punya isu dia menipu tu satu hal. Tetapi nak menegakkan kebenaran, menegakkan benang yang basah, menegakkan tali spender yang basah tu bukan sekadar kemaluan yang sangat besar. Tetapi ia salah satu yang tak tahu nak taruh muka kat mana. Dia masalahnya kalau anda nak menipu, melibatkan anda punya peribadi atau anda punya syarikat ke, anda punya sekelompok golongan anda, tak ada masalah. Tetapi anda membawa satu maruah negara kot. Satu negara dah lah kantoi. Nak menipu lagi. Sekarang ni nak bawa ke CAS lagi. Apa yang perlu dibuktikan? Dia punya point, kantoi minta maaf, bertobat, dah. That's all. Stay low profile. Sombong amat. Tak ada apa dalam dunia ni nak dibuktikan. Tak ada apa yang benda yang kekal. Tak ada apa kalau anda rasa anda hebat, ada lebih ramai lagi orang yang hebat. Paling jelas sekarang ni, integriti di dalam sukan semakin longgar. Kalau bermula dari peringkat tertinggi, jangan anda salahkan orang yang bawah pun nak menipu. Nak menipu markah, nak menipu pemain, nak menipu macam-macam lah. Nak menipu. So, jangan disalahkan pengikut-pengikut yang sebab pemimpin dah menipu. Saya bukan orang politik. Saya tak minat langsung politik. Tetapi sebab orang politik yang biasanya memimpin. Orang yang ada kuasa selalu memimpin. Yang ada kuasa, yang ada kewangan selalu memimpin. So, sepatutnya kalau pemimpin tu betul, maknanya hala tuju sukan ni, hala tuju sukan tu akan lebih murni lah, lebih jelas lah, lebih clarity orang cakap. Impact kepada community, kita kesian lah. Macam contoh, kita sebut running
majority organizer-organizer di Malaysia, maybe yang kita cerita Indonesia, hebat. Saya pernah cakap, saya banyak kali cakap, tak semua yang buat hal ni. Macam saya punya ulasan sebelum ni kan. Tetapi disebabkan nila setitik ni, dia akan macam tentulah, ketis, kelepak kena muka director manis. Itu alamat director manis pun nak mampus. Orang lain kena tempiasnya. Jadi integriti event-event lain pun akan dipersoalkan. Tempiasnya, harga event maybe akan naik. Kenapa harga event naik? Sebab berapa kawalan-kawalan tambahan nak kena buat, nak tambah tu, nak tambah ni, nak tambah sistem. Biasanya, apa saja penambahan yang dilakukan oleh event organizer akan dikembalikan kepada peserta-peserta. Itu yang akan berlaku. Itu yang kita tak nak. Kemudian ranking and timing. Macam baru-baru ni berlari di Johor tu, saya terpaksa sebut sikit lah, saya nak kaitkan sikit je. Bayang kalau anda boleh pecah rekod kebangsaan yang luar biasa, rekod kebangsaan, tetapi hakikatnya bukan begitu kerana distance tak cukup. So integrity rekod tu sendiri akan dipersoalkan. Jadi orang lain dah fed up. Bila orang menipu bib ni, kata itu personal best dia, padahal dia berlari 12 km instead of 42 km, itu masalah integriti lah. Jadi event-event punya integriti itu akan dipersoalkan. Peserta-peserta lain yang lari elok-elok, yang halal punya, akan mendapat tempias lah, moral down lah. Sebab ada pelari-pelari ni, lari sikit pun boleh dapat timing macam ni. Training tak seberapa pun boleh dapat timing macam ni. Pakai kasut biasa-biasa pun boleh timing macam ni. Itu biasa berlaku tu. Yang paling memalukan event negara lah, image negara lah. Berbalik macam bola sepak, yang kena terpalit adalah seluruh penyokong, peminat-peminat bola sepak, peminat-peminat dunia running, akibat beberapa kelompok ni yang membuat onar ni lah. Jadi macam biasa, saya punya ulasan mesti konstruktif. Saya mengupas, saya melihat senario dan saya nak bagi solusi. Okay, solusi dia adalah kalau anda nak berlari free, ataupun kalau anda dah nak berlari kliwon je tu, anda lari fun run je, tak payah masuk event. Sebab berlari fun run, anda boleh buat style-style yang lari stop Strava, nampak laju, boleh buat macam tu. Ataupun anda penat tak nak lari 10, nak lari 5, anda bagi tu anda lari 5 padahal anda bagi tu orang lagi 10 padahal lagi 5. Anda boleh buat macam tu. Jadi jangan masuk event, anda akan menyusahkan ramai orang. Okay, kalau anda tak mampu register, anda tak mampu training, tak ada orang judge pun. Tak payahlah masuk media sosial. Kita terpanggil, terganggu dengan kawan-kawan lain duk post, especially mereka-mereka yang anda kenal. Jadi ataupun yang anda bersaing timing dengan dia. Sebab tu dalam dunia running ni, saya selalu cakap, be the best version of yourself. Jangan compare dengan orang lain. Bila anda mula compare, ni jadi perangai-perangai macam ni lah. Orang datang nak pergi, orang pergi Jakarta Run Fest nak pergi, orang beli kasut carbon plate nak beli. Jadi ngikut orang tu, perkara tu yang kita tak nak. Kalau anda nak buat konten juga, ni solusi lagi, tak mampu masuk run, kena menipu masuk run, buat konten training. Lagi bagus konten training, tak perlu melibatkan orang lain. Anda seorang-seorang buat konten training. Mana tahu video-video anda, konten-konten anda tu akan memberi inspirasi sekecil-kecil mana pun. Walaupun nak buat pasal fueling, nak buat pasal cuci kasut, memilih baju, macam mana anda plan anda punya harian, buat konten-konten training lagi baik daripada anda nak buat konten-konten event. Anda tak mampu masuk event. So, sukan ni kita selalu reflektkan tentang diri kita. Sebab sukan tu dah jadi gaya hidup. Tetapi kalau dalam sukan pun anda menipu, bayangkan dalam dunia sebenar kehidupan anda. Sukan tu sesuatu yang anda buat jika ada masa lapang sebagai hobi. Kalau hobi pun anda nak menipu, bayangkan dalam kehidupan anda dengan anak-anak anda, dengan isteri anda, dengan majikan anda, dengan jiran anda, dengan ibu bapa anda, adik-beradik anda bayangkan tahap kejujuran macam mana yang kita nak lihat. Kalau sukan yang sepatutnya menyihatkan dan membina mentaliti yang positif tu, anda penuh dengan penipuan. Apa yang kau merepek ni, syaitan? So sama juga dalam dunia, dalam konteks bola sepak Malaysia. Kalau kita nak glory, kalau kita nak layak ke Piala Dunia, apa salah kita guna jalan yang benar? Boleh je bawa masuk player-player naturalisasi, tetapi kalaulah dia sendiri tak pandai cakap bahasa Melayu, dia sendiri tak pernah datang Malaysia, daripada Spanyol, daripada Argentina sendiri, nak cakap Melayu pun tak tahu. Jadi guna je lah cara yang betul. Ataupun guna saja tenaga tempatan gilap kerana impian saya sebut sebelum ni, saya nak melihat dalam dunia maraton ada pelari-pelari maraton Malaysia yang mencapai tahap tertinggi, bukan sukan C, maybe sukan Asia dan Olimpik. Begitu juga harapan besar peminat-peminat bola sepak Malaysia dalam sukan bola sepak Harimau Melaya kita. Okey, terima kasih kepada anda sudi tonton sampai habis. Kalau anda suka video ini, tekan butang like, tinggalkan komen, dan yang paling penting apa dia? Subscribe. Sebarkan kebaikan STLT. Keep fit and keep running. Jangan menipu dalam sukan.